10 tahun lepas, 10 dinar ni sekitar RM7,000. Hari ini harganya sudah sekitar RM26,000. Yang menariknya, beratnya masih sama, 10 dinar 42.5 gram emas. Di sebalik harga emas yang naik ni, sebenarnya kita perlukan duit yang lebih banyak untuk kita memiliki emas yang sama. Bila nilai duit kita makin jatuh, bukan sahaja emas, semua harga barang dapur, barang keperluan pun akan naik juga. Kalau kita nak buat simpanan duit dalam jangka masa panjang, sebenarnya sebahagian duit tu kita kena tukarkan sikit kepada emas. Jangan biarkan semua dalam bank. Sebab duit kertas untuk mudahkan transaction sahaja, bukan untuk simpanan long term. Simpan dalam bentuk emas macam ni, emas 99, nilai kekayaan kita akan selamat daripada risiko inflasi dan juga kejatuhan ringgit Malaysia. Bila emas kita dah banyak nanti, bolehlah kita tukarkan sebahagian kepada aset yang boleh hasilkan cash flow yang positif. Contohnya, rumah investment ataupun kita sewakan tapak tanah kita. Semua ni akan bagikan passive income. Bayangkan 10 tahun akan datang, waktu itu harga emas dah naik dan kita rasa tak masuk akal. Tuan-puan decide untuk bermula 10 tahun akan datang ataupun tuan-puan nak bermula hari ini. Jika nak mula hari ini, komen start, saya bantu anda. Boleh follow untuk lebih banyak ilmu kewangan dan juga emas.